seorang lelaki tiba-tiba ditawarkan peluang pelik untuk membeli sebuah pulau dengan harga $10,000. Dan apa yang berlaku seterusnya memang menakjubkan. Lelaki itu ialah Brandon Grimshaw dan dia bersetuju dengan tawaran tersebut untuk menjadi pemilik sebuah pulau kecil bernama Moyen Island. Namun berbeza dengan kebanyakan orang yang membeli pulau untuk kemewahan, Brandon mempunyai rancangan yang sangat berbeza. Keadaan pulau itu terbiar, hampir tiada haiwan dan dipenuhi semak samun. Tetapi Brandon sangat mencintai alam semula jadi. Dia melihat peluang untuk memulihkan pulau itu dan menjadikannya syurga alam yang tidak dicemari manusia dan pelancongan besar-besaran. Dan selama 40 tahun, dengan bantuan seorang rakan, mereka tanpa henti membersihkan pulau itu dan berjaya menanam ribuan pokok baru dan membina laluan pejalan kaki. Menjelang tahun 80-an, Moyen telah berubah menjadi pulau yang sangat indah. Keindahannya begitu luar biasa sehingga seorang putera dari Arab pernah menawarkan $50 juta untuk membelinya. Namun Brandon menolak tawaran itu tanpa ragu-ragu. Malah dia mengambil langkah menjadikan Moyen sebagai taman negara supaya pulau itu tidak boleh dimusnahkan atau dieksploitasi demi keuntungan. Komen pandangan korang.